Korang ingat AI yang korang biasa guna hari ni dah cukup power? Korang silap, geng. Dunia teknologi baru je capai satu tahap gila tahun 2006 ni dengan gabungan kecerdasan buatan dan sistem kuantum. Kalau teknologi yang kita ada sekarang tu macam basikal, sistem baru ni macam roket angkasa lepas. Benda ni bakal ubah hidup rakyat Malaysia dan korang wajib tahu kenapa. Biar saya bagi faham bahasa mudah. Komputer biasa proses maklumat satu persatu. Tapi sistem baru ni guna teknologi subatomik yang boleh proses jutaan maklumat serentak. Bila kecerdasan ni disumbat dalam badan kuantum ni, masalah yang komputer paling hebat dunia perlukan 10,000 tahun nak selesaikan, ia boleh siapkan dalam masa beberapa minit je. Mind blown tak? Apa maksudnya untuk kita kat Malaysia? Berita buruknya, sistem keselamatan. Password bank yang kita ada sekarang mungkin boleh dipecahkan sekelip mata. Tapi berita baiknya, sistem ni boleh jumpa penawar penyakit kronik dalam masa beberapa hari dan selesaikan masalah kesesakan trafik atau logistik negara secara real time. Ini bukan lagi science fiction, benda ni tengah berlaku sekarang. Teknologi ni terlampau pantas. Persoalannya, adakah negara kita dah bersedia nak hadapi era baru ni? Korang rasa sistem kuantum ni lebih bawa kebaikan atau bahaya kat kita? Cuba komen pandangan korang kat bawah. Jangan lupa save video ni sebagai info penting dan follow dan tag Tarik supaya bersama-sama kita mencapai 1,000 followers minggu ni. Banyak lagi benda gila saya nak bongkar dan share dengan you guys. Stay safe. Ciao guys.